berada di lokasi 3 Academy League 2026 di MyDay Mutiara Ready, Johor Bahru. Dekat sini memang sengit ramai kerana banyak sekolah yang telah berdaftar untuk bertarung di antara satu sama lain untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Dan yang menariknya, sekolah daripada kelas Selangor pun turut hadir untuk memeriahkan acara di sini. So, siapa yang menang? Kita tunggu dan lihat. Let's go! Kuasa di tanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Delmi daripada SK Kemas Jaya 4. Saya melibatkan diri membawa murid-murid saya terlibat dalam pertandingan Monster Games ni sebab dia program ni banyak memberi manfaat pada murid lah, sebab dia melibatkan pengiraan, ada fahaman, bacaan apa semua adalah dalam pihak Monster dapat teruskan program ni di masa-masa akan datang, dan insyaAllah saya akan terus support lah program ni. Nama saya Muhammad Syazri Tuan Bambang. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan di Penmat. Saya bermain kad Monster Games ni kerana dia sangat menarik dan dia sangat mencabar minda. So target saya pada tahun ni menang tempat pertama lah dalam championship. Monster Galaxy Card, Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Bukan semua jadi juara, bukan semua. Saya Pedro dari CP. Anak saya dari sekolah Vietman. So, harapan saya adalah anak saya menang. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Nampaknya SMK Sultan Yusof telah berjaya dinobatkan sebagai juara di Academy League 26 Johor Bahru. Untuk lokasi seterusnya, kita akan pergi ke mana? Perak. Jadi, untuk pemain-pemain dan bakal juara, kita jumpa di lokasi seterusnya. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Galaxy Card, kuasa di tanganmu.